Anda sedang mendengar Musim Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dalam Yusim Podcast pada hari ini. Saya Faizal Kasmani. Dan pada kali ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting, sangat relevan. Everybody's talking about it. Iaitu krisis yang berlaku di Asia Barat. Dan kita akan membincangkan topik ini bersama seorang pakar yang dibawa khas daripada Canberra, Australia. Dan tajuk kita hari ini adalah Iran diserang kuasa besar dan percaturan Timur Tengah. Dan saya sebenarnya sangat berbesar hati sebab kita mengalu-ngalukan Amirul daripada Australian National University. Assalamualaikum Amirul. Waalaikumsalam Prof, apa khabar? Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah Prof. Alhamdulillah. Untuk mengetahui semua, Amirul Muhammad Amirul Ashraf bin Osman adalah political analyst daripada Canberra, Australia, dan beliau juga sedang menghabiskan PhD beliau di Center for Arab and Islamic Studies di Australian National University, iaitu tempat yang sama saya menghabiskan PhD saya. So Amirul boleh cerita sikit apa kajian Amirul di ANU? Okey, pertama sekali terima kasih Prof atas jemputan yang diberikan. Saya di sini, ini adalah tahun keempat saya di sini, dah tahun terakhir lah. Dan kajian saya adalah The Rise of Iran as Regional Power. Kita mengambil kira daripada post-Cold War sebagai background of the study, dan dari tahun 2003 iaitu US invade Iraq sehingga tahun 2019 iaitu ketika kematian Qasem Soleimani. Di situ adalah titik terendah Iran, kita boleh katakan ada decline of regional hegemony. Thank you Amirul. So apa yang sedang berlaku hari ini pada saya sangat relevan dengan kajian Amirul. Sebab tu apabila kita ingin melakukan podcast ini, so saya dah nampak Amirul lah is going to be the best person to discuss about this. Untuk mengetahui semua, saya juga menjalankan PhD saya dalam topik negara Iran, tetapi lebih kepada media. So saya lihat pada BBC dan Al Jazeera reporting semasa 2009 election and demonstration, yang saya lihatlah antara demonstration terbesar yang pernah berlaku di Iran. Dan tetapi pada detik 28 Februari pada saya adalah sesuatu yang sangat berbeza. Okey Amirul, untuk saya kata saya ni layman lah, saya bukanlah political analyst. Untuk layman macam saya yang masih mengikuti apa yang terjadi di Iran, saya aware tentang negotiation yang sedang berlaku, Oman sebagai mediator, nuclear negotiation and so on, dan ia memang berlaku secara berterusan kalau when it comes to Iran dan US dan sebagainya. Dan of course saya aware juga perang pendek yang berlaku pada tahun lepas. Tetapi kali ini saya memang sangat terkejut apabila US dan Israel menyerang Tehran pada 28 Februari. Sebagai penganalisa politik macam Amirul pun terkejut juga ke, atau memang Amirul dah anticipate atau predict perkara ni? Pertama sekali, kalau dari sudut pandang akademik, sebenarnya dia tak mengejutkan Prof. Sebab semuanya yang mengejutkan adalah kematian Khomeini sendiri. Sebab Iran sepatutnya ada ataupun dia mempunyai tahap keselamatan yang tinggi untuk protect their leader. So lebih-lebih lagi dalam situasi yang konflik yang mereka tahu they are in a fragile condition. Sebab kita tahu setiap negara ada evacuation protocol untuk bagaimana untuk protect leader diorang dari diserang. Sebabnya bagi saya setakat hari ini, hari ke-6 ketika kita berbincang ini, hari ke-6 Iran diserang, belum lagi memasuki ground invasion, hanya serangan dari udara ataupun aerial strike. Jadi kematian Khomeini ini bagi saya menunjukkan satu intelligent failure, sama ada dari segi dari pihak Iran ataupun intelligent coup dari pihak Israel dan US, ataupun
mungkin kedua-duanya sekali lah. Ada yang mengatakan bahawa terdapat Mossad punya spy dalam di kalangan seorang pemimpin itu yang saya baca di New York Times lah. Amirul ada dengar perkara tersebut tak? Di kalangan di clerics di situ. Memang ada dalam kalangan IRGC itu ditahan kerana disyaki mempunyai hubungan dengan Mossad. Jadi kita bagi saya benda tu tak pelik Prof, kerana Iran sendiri ada 88 juta penduduk. Jadi dan kalau jika Prof jika Prof aware 3-4 bulan lepas berlakunya protes di Iran sendiri. Okey, jadi di situ ramai yang mati dan juga ramai yang ditahan adalah ejen-ejen Mossad sendiri yang terdiri daripada rakyat Iran. Jadi untuk saya kata itu adalah normal untuk negara Iran sekali, sebab Iran sendiri terdiri daripada banyak kaum, terdiri daripada banyak seperti Baloch, Azeri. Jadi mereka ini pun bercakap dengan bahasa-bahasa yang esen-esennya berbeza, Prof. Okey, Amirul kata Amirul tak terkejut apabila US bersama-sama bersekongkol dengan Israel untuk menyerang Tehran, which is the center of it. Kenapa? Adakah tanda-tanda yang mereka akan serang dalam beberapa bulan sebelum ni? Okey, soalan menarik Prof. Kalau saya ambil dari segi pasca COVID sekitar 2022-2023 sehingga 2026. Kalau Prof lihat pasca COVID, okey, first kali Prof kena sebelum tu Prof kena fahamlah, Iran ni dia ada, kita panggil dia axis of resistance, okey. Dia beroperasi dalam model hub and spoke. So Iran sebagai pusat, proksi-proksi dia Hamas di Palestin, Hezbollah di Lebanon, kerajaan Bashar al-Assad yang dahulunya di Syria, Houthi di Yemen, dan Popular Mobilization PMF di Iraq. Okay? Jadi fungsi mereka ni bukan sebagai tentera upahan, tapi lebih kepada deterrence by denial. Kita panggil dalam bahasa IR lah, iaitu cara Iran menghalang musuh dari menyerang Iran sendiri. Okay? Sebab Iran tak akan serang Israel, tak akan serang US secara direct. Okay? Jadi apa yang kita saksikan pasca COVID adalah bermula dari Gaza, Israel telah menyerang menyerang Hamas. Dia dengan pelbagai alasan lah, tapi secara objektifnya adalah Israel nak lumpuhkan Hamas. Tahun 2024 juga, Oktober 2024, Yahya Sinwar, iaitu ketua Hamas di Gaza, telah pun dibunuh. Dan seterusnya Ismail Haniyah, ketua Biro Politik Hamas, telah pun dibunuh di Tehran. Jadi salah satu daripada axis of resistance bukanlah lumpuh, telah pun entiti itu telah mengecil. Kerana apa? Kerana kita panggil power vacuum telah berlaku di dalam organisasi tersebut. Jadi itu satu, itu di Gaza. Kemudian di Lebanon, dalam tahun yang sama juga 2024, Israel telah menyerang Lebanon. Pengasas setiausaha Hezbollah, iaitu Hassan Nasrallah, setiausaha agung Hezbollah, Hassan Nasrallah telah pun dibunuh juga. Okey, baik. Untuk pengetahuan semua, Hassan Nasrallah ni adalah pemimpin Hezbollah selama 3 dekad, 30 tahun. Jadi Hezbollah ni bukannya seperti Hamas dengan Iran. Hezbollah ni lebih daripada sekadar proksi. Hubungannya lebih sophisticated. Hezbollah ini lebih terlatih, mempunyai peluru pemandu lebih daripada 100,000 yang telah dibekalkan oleh Iran. Jadi, dan ada juga think tank yang berpendapat bahawa Hezbollah ini adalah Iran most capable and disciplined military partner untuk Iran. Okay, tanpa Hezbollah ini, Iran akan tumpang. Jadi, apa yang Israel telah lakukan, dia telah mengecilkan ancaman daripada Hezbollah dan
Hamas. Okey, itu 2. Seterusnya nombor 3, jika di Syria, maafkan saya. Okey, di Syria, Syria adalah sekutu kuat Iran. Okey, Syria adalah land bridge kepada Iran untuk menghubungkan Iran kepada Hezbollah. Jadi pada tahun 2024 Bashar al-Assad telah digulingkan. Tetapi kita belum ada banyak lagi, maksud saya belum ada banyak analisis lagi lah yang mengatakan Bashar al-Assad ini digulingkan oleh Israel ataupun US. Tetapi natijahnya Bashar al-Assad telah digulingkan dan tiada lagi proksi Iran di Syria. Dan pengganti Bashar al-Assad adalah Ahmad al-Shara. Dan menariknya Ahmad al-Shara ini adalah bekas jihadis Al-Qaeda yang berdoktrinkan Sunni, yang berdoktrinkan against Iran, dan dia adalah ideologinya adalah Sunni. Jadi di sini tumbangnya Assad, maksudnya Iran dah kehilangan land bridge ataupun kehilangan jambatan untuk membekalkan senjata-senjata di Hezbollah. Jadi planning tu sebenarnya telah dibuat. Satu demi satu proxy leaders di sekeliling Iran yang Iran telah bangunkan sebelum ini sudah tumbang. Betul. Jadi apabila Israel telah mengecilkan ancaman atau melumpuhkan kumpulan proxy Axis of Resistance ini, barulah Israel, kita tahu pada Jun 2025 ada 12 day war antara Israel dan Iran. Tetapi di situ maksudnya Iran tidak employ atau tidak leverage semua kapasiti yang dia ada. Israel pun sama. Jadi itu sesetengah analisis berpendapat itu hanyalah test untuk Iran dan Israel saja. Jadi bila konflik yang pada hari ini, yang hari ke-6 ini sedang berlaku, ianya adalah konflik yang kita kata agak besar, agak mengejutkan dunia juga, sebabnya ianya melibatkan negara lain juga, Kuwait, Saudi. Jadi bagi saya, merujuk semula kepada soalan Prof tadi, bagi saya ianya lebih kepada tactical yang telah dimainkan oleh Israel selama. So, telah diplan lebih lama lah ya. Ya, betul. Okey, Mirul. So Donald Trump sendiri dia jelas mengatakan bahawa apabila beliau serang Tehran, seperti yang Amirul cakap, dan it makes sense bahawa the next target would be Ali Khamenei, dan mereka berjaya. Dan Donald Trump secara jelas mengatakan dia inginkan regime change di Iran. Okey, cuma ya Iran berbeza dengan contohnya di Syria, di mana Syria is a family dynasty, begitu juga di Iraq, dan juga even in di Afghanistan dia agak berbeza kerana Afghanistan dia bukanlah satu sistem yang begitu robust seperti di Iran, di Islamic Republic. Adakah Donald Trump underestimate apa orang panggil tu, the structure? I mean so far dah hari ke-6. So obviously Donald Trump dan Israel nak melumpuhkan the Islamic Republic. Tetapi as for now Iran masih lagi ada capability untuk menyerang. Adakah Donald Trump underestimate the power of Iran? Okay, Prof. Saya ambil sedikit historical background. Okay. Pada tahun 2001, Afghanistan, US serang Afghanistan menggunakan justification inilah World Trade Center telah diserang. Jadi US serang Afghanistan dalam masa beberapa minggu. Taliban telah pun kalah. Tapi US ambil masa 20 tahun di Afghanistan untuk pulihkan Afghanistan. Apabila US keluar, tiba-tiba Taliban masuk balik. Seperti waktu tu US tak ada apa-apa, tak ada buat apa-apa sebab tiba-tiba Taliban keluar balik. Sama seperti di Iraq. Okay, US ambil masa
US invade Iraq tahun 2003 pada bulan Mac juga. Okay, US ambil masa hampir beberapa minggu, 3 ke 4 minggu untuk melumpuhkan Saddam Hussein. Fasa pertama, dalam 2,000 orang saja askar US, fasa pertama dalam 150 orang saja askar US mati. Tetapi selepas itu, selepas beberapa fasa, selepas 8 tahun, minta maaf tak silap saya, hampir 4,500 askar US mati di Iraq. Jadi itu di Iraq, dan US tak mampu nak kembalikan stability di Iraq. Iran, bukan Iraq, Iran 4 kali ganda lebih besar daripada Iraq. Dari segi geopolitikalnya, dari segi populationnya. Jadi untuk mengatakan regime change itu adalah satu propaganda yang telah dibawa oleh Trump. Sebab apa? Trump tahu sekarang ini Iran sedang bergelut dengan konflik dalaman. Ekonominya merosot, rakyatnya merusuh kerana tidak ada pekerjaan, rialnya menurun. Okay, jadi di sini Trump menggunakan propaganda regime change sebagai alasan. Tapi sebenarnya tidak. Kalau regime change, kenapa Trump attack nuclear site yang ada di Iran? Kenapa mereka attack sekolah yang ada budak-budak umur 40 berapa belasan tahun? Jadi kat sini ianya hanya propaganda yang telah digunakan oleh Trump untuk menyerang Iran. Okay, Amirul cakap pasal nuklear. So it's always the pretext untuk negara-negara barat, US, untuk embargo Iran. Kali ini one of the pretext untuk serang Iran. From the security point of view, Iran as usual always deny, but uranium mereka masih enrich, tapi dia deny. So I mean this cat and mouse situation. Tapi sebenarnya lah, memang ke Iran in its way to membina bom nuklear, which is dari segi regionalnya adalah berbahaya because Iran is a rogue state. Jikalau Iran mempunyai nuklear, dia sangat berbahaya kepada negara-negara Gulf. I mean from Saudi Arabia point of view, berbahaya kepada negara itu dan juga negara keliling. So of course the concern is there, but is Iran really have that capacity to develop nuclear? Okay, soalan yang memang ada orang kata Iran ada nuklear, ada orang kata Iran tak ada nuklear. Okay, jadi dalam konteks IR kita panggil nuclear latency with intent. Maksudnya negara yang secara teknikalnya dia sudah ada semua komponen untuk buat nuclear weapon, tapi dia belum ada keputusan muktamad untuk weaponize nuklear tersebut. Jadi dalam perspektif security dalam nuclear study, dia ada dua, satu nuclear capability, satu nuclear weaponization. Dan last kali laporan daripada IAEA mengatakan Iran sudah mengumpulkan 60% uranium enrichment, which is untuk menghasilkan weapon grade uranium ianya perlu 90%. Tetapi walaupun Iran ada 60%, tetapi ianya hanya mengambil masa 7 hari saja untuk Iran menghasilkan nuclear weapon. Ini laporan pada Jun 2025 lah, Prof. Jadi kita ambil masa sudah dah lebih setahun. Jadi selepas itu IAEA tak dapat nak access lah Iran punya nuclear progress. So dekat sini saya dan saya ambil daripada analisis lain juga berpendapat ketika 2025 Iran adalah negara yang berada pada nuclear capabilities, bukan nuclear weaponization lagi. Okay, tetapi satu lagi perlu diingat, Kabinet ada keluarkan fatwa
bahawa Iran tak perlu ada nuklear untuk kemaslahatan masyarakat, something like that, macam itulah. Jadi ada news, news yang daripada Al Jazeera mengatakan bahawa Iran punya advisor minta Khamenei ubah fatwa tersebut kerana ianya amat berbahaya kepada negara, kepada Iran lah. Sebabnya apabila penganalisis menganalisis kata-kata Khamenei itu, mereka berpendapat Iran tidak ada senjata nuklear, ataupun maksudnya tidak berupaya menghasilkan senjata nuklear. Dan ada juga 2-3 sources yang kita percaya memang penasihat-penasihat Khamenei ini meminta untuk Khamenei mengubah fatwa tersebut. Jadi kalau Prof lihat pada 12 Day War Jun pada tahun lepas, US bom Loji Fordo, which is loji tersebut dikatakan mengandungi tempat Iran menghasilkan nuklear, tetapi Iran mengatakan loji tersebut masih bertahan. Dan apa yang saya dapati, loji tersebut memang dihasilkan untuk dibom, maksudnya untuk mereka bersedia untuk dibom oleh senjata yang digunakan oleh US lah, iaitu tak silap saya B2 dia panggil B2 apa, saya minta maaf, saya lupa. So pendek kata, as for laporan yang ada pada tahun lepas, Iran adalah nuclear capabilities, dia dah ada semua, cuma dia tak lengkapkan sahaja. Tapi So they mungkin have, I mean the US, IAEA and the world have the right to concern. Yap. Cuma sehari sebelum Iran diserang, kalau Prof ada baca laporan negotiation tu, memang mereka dah cakap peace reach within apa, something like that. Maksudnya Iran bersedia untuk make it zero enriched uranium. Ya, saya ada baca pasal itu. Itu yang saya macam melihat kepada serangan itu. Saya faham penerangan daripada Amirul tadi. Serangan itu lebih kepada strategic intelligence. Mereka dah dapat semuanya, and probably that's the time for them to attack Iran, to kill Khamenei, because like I watch and read somewhere where there's a cycle where they know where Khamenei is going, and then dia betul-betul attack semasa di office katanya kan, masa tengah berbincang masa tu. So they got Khamenei at that time. Jadi maksudnya benda tu, so saya agak terkejut kerana semasa last perbincangan yang dimiliki oleh Oman, Iran seperti lebih positif dan mahu bersama-sama untuk mengurangkan the arrangement, atau as Amirul said, close to zero. So then we know that maybe the nuclear thing is not related to the attack at all. Ya, betul. Saya setuju. Tetapi apabila Iran diserang, dan setakat semalam dari pihak Iran, mereka sendiri cakap tidak akan negotiate dengan US atau Israel. Jadi saya berpendapat mereka sudah bersedia untuk melancarkan nuclear weaponization ni, tapi mungkin banyak faktor yang perlu diambil kira. Cuma kita lihatlah beberapa hari ni, sebabnya macam semalam kapal Navy Iran telah diserang di perairan Sri Lanka, yang mana mereka baru pulang dari India semasa ada festival Navy di India. Jadi saya rasa tu hampir 120 orang pelayar Navy Iran mati. Jadi saya rasa itu mungkin salah satu kemuncak kepada perang ini pada hari ke-6 atau hari ke-5. Okay Amirul, so far kita bincang berkaitan dengan external punya sort of like factor yang menyerang pada Iran. Tetapi Iran tu sendiri, kita tak boleh nafikan bahawa it's always in flux. Starting from 78, and then immediately ada war bersama Iraq. Kemudian after that ekonomi makin jatuh, embargo dan sebagainya, membuatkan
the structure of the Islamic Republic yang di-head oleh sebelum ni Ayatollah Khamenei kemudian Ali Khamenei, dia sebenarnya sememangnya nampak seperti kukuh tetapi dia sebenarnya bergolak di dalamnya. Iran segi politiknya dan society-nya adalah sesuatu yang sangat bergolak. Okay, so dan macam Amirul cakap tadi kan, dia ada banyak section in Iran. You know, you have liberal and you have very conservative and you have dan Iran borders countries seperti Afghanistan dan sebagainya. Jadi Iran adalah sebuah negara yang besar dan dia sangat kompleks. Dan jika kita lihat Islamic Republic itu sendiri, dia adalah suatu constitution belayati faqih yang sangat unik kan. Dia ada the clerics sebagai pemimpin, but at the same time dia ada juga elemen-elemen demokrasi di situ yang it's very paradoxical, yang agak pelik tetapi sangat menarik, yang menjadikan Iran satu negara yang sangat unik. Jadi Iran sistemnya kita tahu wilayah faqih itu telah lama, sejak 1978-1979. Walaupun dia bergolak tetapi ialah satu sistem yang kuat ya, dan telah kita kata maintain even sampai sekarang. Dan sekarang mereka tengah memilih struktur media yang baru. Saya tak pasti dia dah pilih ke belum, tapi it seems like mereka sedang memilih. Saya dengar semalam di Al Jazeera katanya jikalau mereka nak rahsiakan siapa struktur yang baru, sebab kalau ada je Israel dan Amerika akan attack dan bunuh. Jadi benda ada tu berita yang setakat ini, ada berita setakat hari ini, ada berita yang tidak sahih, penggantinya adalah anak kepada Khamenei lah. Cuma berita yang tidak sahih yang saya baca pagi tadi waktu Australia lah, penggantinya pun telah dibom. Tapi kita tengoklah, kita tengok daripada berita yang sahih lah macam mana. Cuma gitulah, sama ada atas soalan Prof tadi, untuk Iran masih relevan ataupun ianya rejim ni akan kekal ataupun mungkin akan runtuh, Prof, sebagai seorang panelis dan saya bertanya kepada rakan-rakan Iranian saya di sini, mereka mempunyai semangat nasionalisme yang kuat. Okay, as a 2500 years punya Persian Empire, dan mereka sayangkan Iran. Mereka mempunyai semangat yang sangat tinggi. Cuma apa yang mereka mahu adalah regime change itu bukan kepada Shah Pahlavi. Mungkin regime change itu lebih kepada ekonomi, lebih kepada kebebasan bersuara, kebebasan berpakaian, sedikit kebebasan, tetapi bukan kepada Reza Pahlavi. Kenapa? Mereka ada kolektif memori yang sangat-sangat mendalam. Pada tahun 1953, CIA dan British Intelligence telah turunkan Muhammad Mossadegh. Muhammad Mossadegh ini adalah Perdana Menteri Iran ketika itu. Apa yang Mossadegh buat adalah what we call it, oil nationalization. Okay, maksudnya apa? Tidak membenarkan negara-negara luar untuk membeli kontrol minyak. Okay, ketika itu ada British Anglo Oil Company apa semua. Jadi mereka menggantikan bapa kepada Shah Pahlavi inilah. Jadi selama 26 tahun tidak silap saya, selama hampir 2 dekad, Pahlavi ini bertindak seperti kuku besi juga. Sebab itu berlakunya 1979 revolution, kerana mereka tidak mahu lagi Pahlavi memerintah negara. Jadi untuk Iran, untuk US dan Israel melakukan regime change dan menyebut nama Reza Pahlavi, anak dia, untuk menggantikan, itu adalah kesilapan besar ya. Itu adalah kesilapan besar kerana mereka dah ada satu ingatan macam mentally traumatized tentang perkara begini. Mereka bukanlah mahu orang luar ambil tukarkan rejim, tidak. Cuma mereka mahu ekonominya lebih baik. Tapi ekonominya
buruk kerana apa? Kerana disekat. Bukannya sebabnya Khamenei tak cuba yang terbaik. Betul, saya masih ingat lagi bila Amirul cakap begitu ya, masa saya buat PhD dulu, bila saya baca mengenai Muhammad Reza, ayahnya, ya. Yes. Ya, bagaimana Muhammad Reza hidup dalam kekayaan tetapi Iran semasa itu sangat miskin ya. Dalam keadaan itu dan ketika itulah Ayatollah Khamenei the clerics, the Shia clerics ni dia memang always relevant, tetapi mereka said that now we want to be in power, and it's actually probably the first time like sort of in the modern Islamic world where the cleric says come and we want to go into power and created wilayat faqih, and then say to the Iranian people, we're going to save you for Reza Pahlavi, because the Iranian not Reza Pahlavi, Muhammad Reza ayahnya, because the Iranian was that's suffering, tetapi kalau tengok dia punya kaya dia punya extravagantnya terlalu luar biasa dan disokong oleh Amerika, kerana Amerika benefited from all the oil daripada Iran, dan kerana itulah this historic revolution to overthrow Muhammad Reza, dan Muhammad Reza terus ke US ya, dan kerana Betul. itulah dia punya anak dia masih di situ. Saya tambah sikit Prof. Sekitar tahun 1977, Iran adalah penerima paling banyak daripada US, penerima dari segi defense, bajet defense. Mereka menerima hampir 1 bilion ketika itu. Saya tidak ingat angkanya, tetapi lebih banyak daripada Israel terima. Kenapa? Kerana ketika itu US sudah set kan Iran adalah the police of the Middle East pada tahun 1977 sebelum revolution berlaku. Jadi apa yang terjadi dengan bajet defense yang telah diberikan oleh US itu, ianya masih ada lagi, cumanya ada yang telah dipakai, ada yang telah dilupuskan. Dan apabila berlakunya revolusi Islamic Revolution semasa 1978-79, itu adalah suatu kita panggil fenomena barulah kepada politik Islam dan kita merasakan bahawa probably this is the time where politik Islam will rise and will create a country better than the Western creation, but that's not to be the case. Things are getting, if not worse, equally bad or worse masa zaman Muhammad Reza di Iran di bawah pemerintahan Ayatollah Khamenei ya, kerana kita lihat semasa Ayatollah Khamenei diwujudkan kita panggil IRGC, isn't it? Apa nama kita punya IRGC adalah dan basis mengawal revolution dan basis yang direct kepada supreme leader, dan mereka seperti ada free hand untuk melakukan apa sahaja di bawah arahan supreme leader, menyebabkan Iran membuatkan rakyat Iran menjadi ketakutan lah, dalam ketakutan kerana mereka don't know what will happen. Like Betul. the sort of cruelty that happened during pemerintahan itu sama seperti apa yang berlaku di zaman Muhammad Reza, dan sekarang kita faham mengapa all the protests di kalangan rakyat Iran dan sebagainya. But to be fair, it doesn't mean that rakyat Iran semua tidak mahukan this Islamic Republic, kerana masih lagi 80 juta kan Amirul cakap. Jadi, kalau 20 juta tak mahu, tetapi ada 60 juta lagi yang mahukan Islamic Republic. Kerana kalau kita tengok kalau dari segi akademik, bagaimana sesebuah negara, kita panggil authoritarian country lah, authoritarian state boleh berdiri, ianya ada 3 faktor: legitimacy, repression ataupun cooptation. Jadi saya ambil satu saja, legitimacy. Legitimacy ni negara itu dibina berasaskan religious. Jadi sebab itu seperti Prof cakap, masih lagi ada setengah ataupun mungkin 60 juta lagi rakyat Iran yang mahukan rejim itu mungkin hanya tukar leader saja, tapi maintain Islamic Republic itu. Tak perlu bawa masuk Reza Pahlavi. Dan satu lagi yang mungkin kita boleh cakap, kadang-kadang kita pun di Iran juga, kenapa negara sort of Gulf country ini sided dengan
dengan sort of US lah kan, kerana kecuali negara-negara di mana Iran dah menjadikan dia sebagai proxy seperti di Syria sebelum ini dan sebagainya, kerana Iran ni dia ada apa orang panggil aspiration untuk menjadi leader untuk dunia Islam. Jadi kita dapat bayangkan bagaimana Saudi dan yang kita lihat sebagai the guardian of the holy side of Islam, make sure bahawa Iran tidak berjaya dengan aspirasinya itu. So jadi konflik antara Saudi dan juga Iran is a two different discussion that we can do about. Tetapi kita faham kenapa negara-negara geram negeri Islam ni mahukan Iran di bawah Islamic Republic tidak mencapai aspirasi itu, kerana mereka akan want to control the sort of quote unquote Islamic world. Yeah. Betul. Satu lagi, there's a difference between Shia and Sunni. Yeah, Shia and Sunnism yang jadi, never end. Jadi there's a term we call Shiaization or Shiaization of the Muslim country, yang mana ianya hampir-hampir berjaya pada tahun 2011 ketika Arab Spring. Ketika itu Bahrain hampir-hampir berjaya ditumbangkan, tetapi ianya cepat-cepat juga recover. Few country hampir-hampir, tetapi ketika itu Iran memilih Syria untuk membantu Syria. Kerana apa? Kerana Syria ketika itu bergolak, mereka hampir menumbangkan Bashar al-Assad. Bashar al-Assad adalah kem sebelah Syiah ketika itu, dan mereka hampir menumbangkan Bashar al-Assad, tetapi Iran telah menghantar penasihatnya, tentera-tenteranya ke Syria untuk menumpaskan ISIS. Lama juga Prof, hampir 5 tahun. Ya. Yeah. Okey, kalau kita lihat sekarang ni, antara yang terkesan teruk adalah Gulf country lah. Betul. Saya tak tahu kalau the Gulf country has been in this situation di mana dia receive the brunt of the attack daripada Iran. Kan sebelum ni kita nampak dia well protected by the US, base pun ada dekat sana. Tapi kali ini mereka dapat merasakan dia punya, selagi Iran survive, they're gonna attack all these, ally US yang dianggap, negara Arab yang dianggap sebagai ally US. I mean, what change we can see in Gulf country? Adakah mereka serik ke macam mana? Kalau Prof tengok pada official statement semalam, Iran mengatakan mereka hanya serang facilities US di Gulf countries, dan yang menyerang facilities ekonomi, kepentingan minyak apa semua, oil refineries milik Saudi, milik Saudi Aramco di Saudi, Iran kata bukan dia. Jadi there's a logic behind that, di mana bagaimana Israel suka melakukan provocation apabila terhadap sesuatu negara, untuk drag everyone into this situation. Jadi saya pun berpendapat begitu, di mana ianya dilakukan oleh Israel untuk drag negara-negara lain untuk menyerang Iran. Saya melihat negara Gulf ini, saya kesian mereka sebab mereka macam tersepit. Kerana betul, at one point mereka sebenarnya of course dia nak they wanna be with the US, but US beli minyak mereka, US base, US membantu mereka untuk sort of like security dan ketenteraan. Pada masa yang sama mereka juga share the same strait, minyak pelantar dengan Iran ni bersebelahan, dan like there's always, you thought that they are with the US but they also baik dengan Iran. Sebagai contoh Qatar dan sebagainya, ya. So saya melihat bagaimana in konfliknya negara Gulf ini untuk condemn Iran pun tak boleh, dan Iran juga begitu kan. Pada saya lah untuk mereka menyerang Gulf country ni juga, sebab secara covertnya mereka ni sebenarnya baik, because they share oil. Jadi tapi saya terlupa beritahu tadi, kalau Prof perasan, salah satu negara bukanlah berada di, tapi hampir, Cyprus. Okay, Cyprus mulanya mereka mendakwa Iran yang menyerang Cyprus, base untuk British punya ni, tetapi akhirnya
UK mengeluarkan statement bukan Iran yang menyerang. Jadi kita dah nampak satu provocation yang dilakukan oleh Israel, dan yang masih membuatkan Iran mungkin berada pada landasan yang betul, ataupun mungkin Iran masih terselamat ketika ini adalah statement daripada Perdana Menteri UK bahawa UK tidak akan join, British tidak akan join US kali ini untuk menyerang Iran. Kerana mereka dah belajar pada tahun 2003, pada tahun 2001 apabila join US sebelum ini. Okay, kita nak cakap pasal Donald Trump, because to say about Donald Trump would mean like kita nak melayan kebodohannya sendiri, kebodohan Donald Trump sendiri. So we don't talk about him. We talk about Israel. I mean, Israel sangat licik. Dia menggunakan Trump untuk menyerang Iran. I think Israel has been in the Middle East illegally, for so long. Then they know that it's not as easy as that untuk jatuhkan Iran, dan dia tahu repercussionnya. Tetapi dia menjolok US, kata macam dengan Trump yang I rasa presiden sebelum ni won't be that stupid to go in that route. Tetapi walau bagaimanapun Israel akan cocok presiden Amerika, tetapi this time it's an easy target for Israel. So Trump become their poodle. So Trump say, okay, jom attack, and we thought that perkara tersebut akan berlaku. Memang Israel nak lihat kehuharaan inilah untuk menutup mereka punya serangan di Gaza atau sebagainya? Kita ambil dari dua perspektif lah. Satu, you have to know that this is Trump's second term as a president. So his second term lebih agresif dengan membawa ideologi MAGA, Make American Great Again. Okay? Dengan mengenakan tarif kepada semua negara, termasuk Canada pun sama terkena. Jadi this is the time for US to make American looks great in front of everyone. Jika US tak tolong Israel untuk serang Iran, ianya akan memberi bad reputation kepada US ketika ini. Dan Prof kena tahu November 2026 adalah pilihan raya nanti di US. So kalau US kalah dalam perang ini, ataupun mungkin US tak tolong Israel, there's a possibility Trump akan kalah. Jadi dekat sini it's a political image. Dan lagi satu, ketika Israel serang Palestin waktu 2 tahun lepas, yang mana antara Israel dengan Hamas, ketika itu Benjamin Netanyahu adalah cuba mendapatkan political gain, kerana ketika itu berlakunya perlunya pilihan raya. Jadi kat sini there's a kita panggil mungkin political mileage lah untuk presiden mereka sendiri, untuk mendapatkan apa yang mungkin mereka tak dapat domestically. So dia try to take another thing as a mileage. Yeah. Okay, sekarang dah pukul 10.30 dekat sini, 1.30 dekat sana. Betul. Amirul pun nak solat Jumaat. Last, Amirul, I think we have a really interesting discussion. I really, looking at your office, I missed belajar di ANU, ada deja vu. Talking about politics in Iran, also I have a deja vu because that's what we did last time. Di KAIS, we always talk about politics. This is very, very interesting. But we want to say, like, how long do you think this war going to go, pada pandangan Amirul? Bagi saya dia ada dua possibility. Satu, mungkin berpanjangan, okay, seperti mana di Libya, okay, di mana 2011 mereka mengebom Libya, EU mengebom Libya, dan sampai sekarang Libya menjadi failed state. Satu. Dan yang kedua adalah mungkin ini lebih teruk daripada 12 Day War seperti tahun lepas, cuma ianya tak akan berpanjangan. Ianya mungkin sekitar 15 ke 30 hari saja. Kerana kita perlu lihat, kalau US masuk ground invasion, mungkin ianya akan lama. Tetapi jika tiada ground invasion, mungkin ianya tidak akan berpanjangan. Terima kasih, Amirul. Thank you so much. Terima kasih, Prof. Terima kasih. So, all the best. Kirim salam kepada semua.
Baik, terima InsyaAllah. kasih. So till the next time, mana tahu kita buat second series ke untuk membincangkan perkembangan lanjut tentang di Iran. Thank Boleh, you. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Prof. Pusim Podcast.